Okey, hari ini saya bersiaran lagi di perhentian Tasik Banding. So saya singgah sekejap lah sebab saya memandu jauh kan. Jadi bila saya memandu daripada Perak ke Kelantan ni memang kena berhenti beberapa kali lah. Kalau penat tu berhenti je lah. Jangan paksa diri kan. Okey, so saya berhenti di sini ni untuk makan, rehat semualah. Jadi saya ambil kesempatan ni nak buat sedikit perkongsian berdasarkan pengalaman saya lah. Saya share ni semua berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan bercakap berdasarkan teori. Okey, hari ni saya nak buat perkongsian berkenaan dengan masalah frozen shoulder. Okey, pengalaman saya tengok kes lah. Okey, tapi banyak saya jumpa kes yang frozen shoulder ni dia bukan jatuh ke apa. Sakit yang kita panggil tu sakit yang kita tak cegah daripada awal. Kemudian dah mula berlaku. Sebab apa? Kita kena cegah siap-siap lah. Masalah contoh, ni nak angkat tangan tak boleh. Macam ni kan. Macam ni sikit dah tak boleh dah, sakit. So macam mana nak ambil pakaian macam ni kan. Macam ni saya tak boleh lah. Nak macam ni semua tak boleh. Jadi kalau kes yang dia ada dua situasi lah. Satu aging factor. Aging factor ni bila kita tak servis badan, kita tak cegah, itu punca dia. Bila dah ada tanda-tanda ketat semua tu dan kita kena rawat siap-siap lah. Jangan tunggu dah teruk baru kita rawat. Itu satu situasi aging factor. Satu lagi pasal kecederaan, dia jatuh, lepas tu dia dislocate, terkeluar ke sendi sikit kan. Jadi kena betulkan balik lah masalah dislokasi tu. Dua kaedah lah. Sebenarnya saya dah try lah sebelum ni. Satu macam acupuncture saya dah try. Urutan saya dah try. Lepas tu bekam saya dah try. Akhirnya bila saya dah buat lama-lama, saya nampak kaedah apa yang paling efektif. Jadi berdasar pengalaman saya dan kaedah tu adalah efektif. Dan saya showkan kaedah itu. Rata-rata lah. Walaupun kes tu agak teruk, bila saya angkat tangan dia agak ketat sangat kan, tetapi melalui gabungan kaedah yang saya buat, Alhamdulillah, kes yang sebenarnya saya suruh dia datang lagi sekali untuk sesi kedua, tapi dah tak datang. Bila saya jumpa balik tengok, dah selesa dah angkat semua, dah okey kan. Bagi dia dah okey, bagi saya sebenarnya belum okey lagi. Jadi saya suruh datang, tapi saya tak boleh nak paksa orang. So gabung kaedah macam saya sekarang ni, saya nampak yang bagus lah. Gabungkan dua ni, bekam darah dan kaedah terapi ala fizio lah. Macam kaedah saya ni terapi BMT lah. Bila saya gabung dua ni, kaedah ni memang bagus sangat. Hasil memang cantik. Jadi kalau siapa-siapa yang ada masalah yang seperti tu, simptom frozen shoulder atau memang kita panggil frozen shoulder, dia buat yang saya bagi tahu ni. InsyaAllah memang cepat. Hasil dia memang bagus. Okey, apa lagi saya nak kongsi? Tambahan lain tu, kalau ada lagi. Kali pertama saya tak janji lah. Kali pertama buat tu terus je pulih 100%. Kadang 70% pun orang dah puas hati dah. Jadi bila yang kali kedua tu, sebab kalau kita push all out, kali sesi pertama tu kita nak macam bagi pulih 100%, mesti tuannya badan akan tak selesa. Jadi kita ada limit dia. Okey, kita dah tengok itu limit dia untuk hari tu. Then stop lah. Dan untuk hilangkan sengal-sengal, sebab kadang-kadang kita ada banyak berlaku pergerakan, semua macam ni, semua yang lain-lain biasa orang buat macam ni kan. Jadi akhir nanti akan ada elemen sengal-sengal. Jadi untuk elakkan daripada rasa tu, saya syorkan ambil pula ubat homeopati. Ubat homeopati masalah urat, sendi, otot, ligamen, saraf tu kan. Bila lepas buat tu rasa tak selesa, dan makan ubat tu kerap-kerap. Saya pernah handle satu kes frozen shoulder lah. Muda lagi orangnya, 20-an kan. Tetapi susah sangat angkat. Dan saya yang fokus kaedah Yumeho lah apa semua tu, BMT saya lah. Memang saya berjaya dah selesai masalah, dia pun dah boleh angkat semua, ada test dan semua okey kan. Tetapi, ada tetapi. Saya buat tu malam. Dan lewat malam tu dia dah bagi tahu dia sakit. Jadi terpaksa pergi ke klinik,
sebab dia rasa berdenyut. Itu yang kita nak elakkan. Bila dah tahu masalah ketat yang teramat-amat ni, kita jangan main duk rentak-rentak saja tu. Memang kita dapat selesai masalah, tapi lepas tu dia kesakitan dan dia jadi trauma sebab sakit berdenyut. Nak buat apa? Terapis tu dah lepas kerja dia. Dia menanggungnya tu badan. Itu pasal saya nak elakkan masalah yang macam ni bila buat sakit. Pernah tak tengok orang buat keadaan macam ala chiropraktik semua tu, dia rentap semua tu, dia buat je cara dia, kadang 2-3 orang. Enyak pesakit ni seorang. Menjerit-jerit orang kan. Mesti kita tak nak macam tu. Dan lepas tu balik tu berdenyut-denyut sakit, ataupun sebenarnya masalah tak selesai pun. Time masa terapi tu dia rasa macam okey, tapi sebenarnya tak okey. Jadi saya nak elakkan situasi tu. Jadi yang keadaan yang saya buat ni itulah. Bila yang selalu yang orang terlepas pandang, situasi ketat sendi. Bila berlaku frozen shoulder, 2 situasi lah yang kita akan tengok. Satu, otot tegang satu. Satu lagi sendi. Sendi ketat. Sendi ketat tu kita kena buat stretching. Tetapi benda yang menyebabkan benda tu sendi jadi ketat tu salah satunya lebihan asid. Itu rasionalnya saya suruh buat bekam. Dengan buat bekam tu saja, dia berupaya untuk melembutkan otot. Sendi-sendi tu pun akan lebih fleksibel nanti. Nanti bila kita buat gerakan ala stretching tu, lagilah mudah jadinya. Nampak tak? Tu rasionalnya saya syorkan buat kaedah ni. Jangan nak sikit tu sebenarnya tu macam mendesak, memaksa tau. Bayangkanlah contoh saya bagi. Simen kan asalnya serbuk. Tetapi bila dah bancur dengan air, dan ini adik ni tiang besi kan. Dan lepas tu kita salut tiang besi tu kat bawah tu, dan kita dah balut, kita tinggalkan. Apa jadi? Tiang tu dia jadi firm tau. Dia tak bergerak dah. Sebab apa? Simen tu dah dia dah melekat, dia lock besi tu. Jadi besi tu takkan bergerak-gerak lagi dah. Itulah situasi yang asid ni yang saya nampak lah. Bila benda ni dia melekat, dia bagaimana sendi semua tu kan, dia akan menyebabkan sendi jadi tak fleksibel. Jadi tu yang saya syorkan. Bila dah ada je simptom awal, peringkat awal, then awal-awal lagi dah buat bekam dah. Lepas tu buatlah stretching yang disyorkan, macam konsep fizioterapi tu. InsyaAllah benda ni akan cepat je settle. Jangan tunggu dah sakit teruk baru nak buat. Dah tentulah kita akan buat yang terbaik, tapi tak bolehlah janji sekali buat tu okey. Tapi kalau sekali terapi tu dapat hasil yang bagus sangat, itu bonus. Tapi bagi saya lah, lepas tu kalau ada macam tak selesa sengal-sengal tu, saya bagilah ubat homopati, makan je kerak-kerak kat rumah tu, makan. Dan lama-kelamaan dan dia akan hilang. Lepas tu seterusnya selalu je buat stretching macam ni pun okey je. Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni semua, macam ni. Itu pasal kita kena selalu stretching supaya sendi akan jadi lebih fleksibel. Contoh macam ahli sukan tu, dia selalu banyak pergerakan. Contoh badminton lah contoh kan. So dia banyak pergerakan sendi. Jadi susah nak jumpa pemain badminton masalah frozen shoulder. Sebab apa? Dia banyak pergerakan. Tapi yang pesakit yang saya jumpa ni banyak ni kurang stretching lah. Jadi lama-kelamaan jadi ketat sendi. Itu jadi frozen shoulder. Sama je yang lain-lain tu. Tennis elbow lah, carpal tunnel syndrome lah, trigger finger lah. Tu benda tu. Perhatikan satu, lebihan asid dan darah. Jadi tu rasional. Saya bagi tahu tu, buatlah bekam tu. Semoga perkongsian saya ni bermanfaat. Ni saya rehat sekejap, berhenti dekat ni Tasik Banding. Ni. Dia tengah panas terik sebenarnya. Tapi saya buat dia di kawasan yang teduh lah. Time ni tak ramai orang. Ni. Ni. Saya tak boleh rakam lama sangat. Okey. Pemandangan dia memang cantik lah. Okey, itu sajalah perkongsian saya. Saya kongsi ni berdasar pengalaman saya dan ianya terbukti. Itu saja. Nak lebih detail boleh jumpa personal lah. Okey, sekian. Terima kasih.